Ini 5 inisiatif baru KWSP start Januari 2026. Yang pertama, KWSP dah tingkatkan had maksimum pengeluaran haji daripada RM3,000 kepada RM10,000. Korang boleh keluarkan max RM10,000 dalam akaun sejahtera untuk tampung kos ibadah haji. Yang kedua, driver e-hailing dan p-hailing boleh dapat insentif maksimum RM600 dengan iSaraan Plus. Dengan syarat, korang carum secara sukarela sepanjang tahun minimum RM3,000. Banding dengan iSaraan biasa, hanya boleh dapat max RM500 je. Ketiga, had umur aisuri dinaikkan daripada 55 tahun ke 60 tahun. Siri rumah boleh dapat RM300 setahun atau 50% daripada caruman tahunan. Asalkan berdaftar dalam sistem e-Kasih sebagai ketua isi rumah atau isteri kepada ketua isi rumah kategori miskin atau miskin bandar. Keempat, ada 3 penanda arah simpanan untuk memudahkan ahli rancang persaraan, iaitu simpanan asas RM390,000, simpanan mencukupi RM650,000 dan simpanan dipertingkat RM1.3 juta. Kelima, caruman sukarela dah rebrand ke iSimpan dan iTopUp. Kalau korang sukarela tambah caruman sendiri, itu adalah iSimpan. iTopUp pula adalah voluntary access yang dicarum melebihi kadar standard, iaitu 11% daripada ahli dan 13% daripada majikan. Follow Santro.my untuk info best macam ni setiap hari.